Hari ini saya nak jawab soalan yang paling ramai orang tanya saya dan saya dah jawab soalan ini berkali-kali tuan-tuan, iaitu berapakah fee yang dikenakan oleh pihak MyLoan sekiranya pinjaman anda berjaya diluluskan. Tuan-tuan, kami hanya mengenakan charge sekiranya pinjaman anda diluluskan. Itu pun bukan untuk semua produk pinjaman. Sebagai contoh, untuk pinjaman kenderaan kami tak charge sebab bank akan memberi bayaran terus kepada dealer kereta seperti Proton, Pro2 dan tidak ada lebihan wang di tangan anda. Macam mana kami nak charge? Begitu juga dengan pinjaman perumahan. Kami tidak ada charge untuk pinjaman perumahan. Yang kami charge adalah untuk anda mendapatkan laporan pelapor kredit anda, dan pinjaman yang dikenakan charge adalah pinjaman peribadi sahaja. Itu pun sekiranya lulus. Saya bagi contoh kadar charge yang dikenakan oleh pihak MyLoan. Sebagai contoh, ada seorang guru mendapat dana pinjaman peribadi RM300,000 dan duit dekat tangannya hanyalah RM20,000 sahaja, dan charge kami adalah 10% daripada duit yang dapat di tangan guru itu, iaitu RM2,000. Dan banyak juga kes di MyLoan apabila pelanggan membuat penstrukturan semula komitmen, tuan-tuan, dia dah buat pinjaman RM2,000 dan dia tanpa ada bayar hutang-hutang lama lain dan duit dekat tangan dia tidak ada. Kes tentu kami tidak ada charge, tuan-tuan. MyLoan hanya mengenakan charge kepada duit yang dapat di tangan sahaja. Dan kami nak beritahu anda yang tanpa mengenakan charge, macam mana MyLoan nak beroperasi, tuan-tuan. Kalau lah tim kami ni 30 orang dengan kos operasi RM120,000, kalau kami tak kenakan charge, pastinya ada kesangsian dari mana kami dapat duit. Dan kami bukannya NGO yang menerima dana orang ramai, sumbangan dan lain-lain. Kami adalah sebagai entiti corporate yang memerlukan wang untuk terus beroperasi. Kami juga nak beritahu anda yang ramai yang tidak bayar charge kami, tuan-tuan. Agak sedih, setiap bulan saya terpaksa merayu kepada pelanggan-pelanggan untuk mendapatkan fee kami, dan ramai yang dah tak bayar. Bertahun-tahun dah kami minta pun tetap tidak bayar. Apapun saya cuba untuk bertahan. Dan saya tahu MyLoan sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia, dan saya juga berharap sekiranya ada mana-mana agensi kerajaan nak sponsor kami, mana-mana hartawan nak sponsor kami, bolehlah kami terus beroperasi tanpa mengenakan charge kepada rakyat Malaysia. Itu sahaja, tuan-tuan. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.